Di sebuah kampung yang damai, tiba-tiba penduduk dikejutkan dengan kejadian aneh. Setiap malam, ada yang ternampak kelibat pocong melompat-lompat di tepi jalan, di halaman rumah, malah ada yang terdengar suara mendesah di tingkap. Cerita mula tersebar bahawa pocong itu ialah roh Pak Burhan, seorang lelaki tua yang baru sahaja meninggal dunia seminggu lepas. Semasa hayatnya, Pak Burhan dikenali sebagai seorang pendiam, tetapi rupanya menyimpan satu rahsia besar, hutang yang tidak dilangsaikan. Seorang penduduk Maklimah mendakwa pernah terdengar suara pocong itu merintih. "Aku tak tenang, hutangku belum berbayar, tolonglah." Sejak itu, seluruh kampung jadi gempar. Anak-anak tak berani keluar malam dan para lelaki kampung berjaga malam secara bergilir. Ketakutan semakin menjadi-jadi apabila seorang pemuda ternampak pocong itu berdiri kaku di hadapan surau. Tok Imam kemudian membuat pengumuman, "Kita akan adakan solat hajat berjemaah malam ini, mohon agar roh Pak Burhan diberi ketenangan." Malam itu, seluruh kampung berkumpul di surau. Mereka solat hajat dan berdoa agar roh itu tidak lagi mengganggu. Tok Imam juga mengumumkan bahawa waris Pak Burhan bersetuju melangsaikan hutang yang tertunggak. Sejak malam itu, gangguan hilang serta-merta. Tidak lagi kedengaran desahan. Tidak ada lagi bayang putih melompat di halaman. Kampung kembali tenang seperti sedia kala. Orang kampung akhirnya sedar, jika hutang tidak diselesaikan semasa hidup, roh mungkin tidak akan tenang selepas mati.